Okay, Assalamualaikum Fahana. Assalamualaikum. Okey, sebelum ni Fahana sudah belajar di sekolah Arab dan sudah kenal subjek bahasa Arab tu. Jika sebelum ini, adakah Farhana boleh membayangkan kerangka bahasa Arab yang secara keseluruhannya? Tak boleh bayangkan sebab macam tak tahu ke apa bahasa Arab. Gana bahasa Arab macam terfikirlah juga. Rasa susah ke bahasa Arab sebelum ni? Susah sangat. Susah sangat. Okey. Bila sudah masuk kelas intensif, adakah Farhana sudah dapat mengatasi dan juga boleh menggambarkan kerangka bahasa Arab secara asasnya? Boleh. Okey, contoh macam mana kerangka bahasa Arab? Contoh macam ayat 10. Ayat 10. Okey, selain daripada tu? Wazan. Contohnya wazan tak? Wazan. Kita tak boleh tak tahu pun kan wazan sebenarnya. Sebelum ni adakah di sekolah dia pernah didedahkan dengan wazan? Pernah dedahkan tapi kita tak tahu tu masdar ke sifat ke isim ke fi'il. Dari sudut golongan katanya tidak jelas. Tak jelas. Kita tidak mengetahui benda tu. Betul. Okey. Boleh ke adakah kaedah yang digunakan dalam sepanjang program ni berbeza dengan kaedah di sekolah? Berbeza sangat sebab kalau dekat sekolah kaedah dia menghafal, bukan untuk memahami tapi menghafal. Jadi kaedah di sini? Kaedah di sini dia lebih kepada memahami. Jadi kalau kita belajar tu kita macam cepat ingat, tapi kalau dekat sekolah kena hafal lah. Tak tahu. Gapo hafal tu tak tahu juga. Okey. Dan kaedah itu adakah membantu untuk lebih memahami bahasa Arab? Membantu sangat. Membantu sangat. Okey. Setelah melalui sebulan program intensif bahasa Arab ni, adakah Farhana rasa tercapai matlamat-matlamat sebelum masuk, dan juga adakah Farhana rasa mendapat sesuatu yang baru hasil daripada program ni? Okay, matlamat saya sebelum masuk sini, sebelum ni saya tak boleh nak buat karangan. Karangan saya rendah sangat-sangat. Lepas tu lepas main sini dia ajar step by step. Maksudnya mula-mula kita kena buat benda, cerita, tanda. Lepas tu kita kena buat ayat pula. Lepas tu kita kena tahu tu ayat nombor berapa, betul ke ada ayat tu. Lepas haruf jar kena letak baris mana. Lepas gitu. Okey, maknanya sekarang ni Farhana sudah mencapai lah matlamat yang nak dicapai. Dan bertambah ke tidak, ada ilmu baru ke? Ada. Ada. Banyak ke sikit? Banyak sangat. Banyak sangat. Okey, terima kasih Farhana.